yang ucapan Hillary Clinton, ya, yang saya sebut, yang moderator pun pernah ini. Hillary Clinton sebut bahawa yang mencipta ISIS itu adalah Amerika itu sendiri. Kan? Dan benda tu keluar dalam video, keluar dalam kenyataan, keluar dalam media-media sosial yang lain. Ya, bahawa ISIS ini sebenarnya dicipta oleh Amerika itu sendiri. Namun demikian, media pula, ya, katakan media ni tu pentinglah. Media ni dia putar balik cerita. Dia kata Hillary Clinton cakap ni kerana itu masa kempen pilihan raya. Kan, dia masa tu kan dia bertembung dengan Barack Obama dan sebagainya. Dan media-media yang besar ni dia cuba nak menafikan. Tiba-tiba dia, orang lain pun terkejut, media pun terkejut, macam mana Hillary Clinton sebut itu kempen. Dia kata kempen untuk nak menjatuhkan Barack Obama. Jadi tak mungkinlah Hillary Clinton ni nak keluar kenyataan ya dengan menuduh sedemikian kalau benda tu tak benar. Ya, Sudan sendiri, ya, Sudan pun sendiri ya mendapat maklumat yang begitu jelas bahawa wujudnya pemberontak yang asalnya bukan di Syria. Ya, pemberontak tu tak tercetus ditubuhkan di Syria tapi di sepadan negara Syria. Ini kita ingatkan Jordan. Ya, kalau siapa pernah dengar Zarqawi, kalau satu masa dulu Zarqawi, ya. Ya, Zarqawi dulu Al-Qaeda, Ya, dia daripada Al-Qaeda. Kan, lepas tu dia daripada Al-Qaeda tu dia berpindah kepada ISIS. Kan? Zarqawi ni dia ni bukan orang Syria. Dia orang Jordan. Kan? Antara sepadan Syria dan Jordan ni, maka wujudlah kelompok-kelompok yang didanai, ya. Dan kelompok ni banyak. Kelompok ni kita nampak macam masing-masing bergerak dengan cara masing-masing. Kan? Dalam kelompok dia tak bagi kelompok tu bersatu ke semua, ya. Tapi mereka membentuk kelompok-kelompok ni. Ada tujuan. Ya, ada tujuan. Sebab tu kelompok ni hanya digunakan untuk mengkucar-kacirkan saja. Ular lama-lama jadi naga, masa tu dia Amerika akan bunuh. Ini yang berlaku kepada Osama bin Laden. Ini juga berlaku kepada Zarqawi. Ini juga berlaku pada beberapa pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Mereka wujudkan, mereka cetuskan, mereka buat porak-poranda dan berlakunya peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Dan nampak macam dah besar dah. Nak jadi naga lah orang kata, kan. Jadi bunuh naga tu. Kerana takut lawan dia balik lah. Kerana takut lawan dia balik. Ini kelicikan ya Zionis Amerika dan juga Israel. Itu sendiri pun kalau kita tengok, ya, bagaimana boleh tercetusnya ya masalah kekejaman yang dibuat oleh Bashar yang sebelum ni tak berlaku. Tiba-tiba dimomokkan, divideokan dan sebagainya. Dan satu lagi, kita pernah dengar white helmet. Ya, white helmet. Ya, kalau white helmet ni topi putih lah. Topi